Pernah tak anda terfikir macam mana ada sesetengah surau atau NGO ni, kempen-kempen dorang nampak sangat profesional? Okey, selamat datang ke sesi penerangan ringkas kita kali ni. Hari ni kita nak bongkarkan rahsia reka bentuk grafik yang selalu orang ingat susah sangat tu. Kita nak bantu perkasakan anda semua, terutamanya ahli jawatan kuasa masjid, surau dan NGO untuk hasilkan bahan promosi yang betul-betul gempak. Melalui bahan rujukan yang kita kaji hari ini, anda akan nampak yang kita sebenarnya tak perlukan kepakaran teknikal yang tinggi pun untuk hasilkan impak yang luar biasa untuk organisasi kita. Jom kita mula dengan satu soalan realiti. Berapa banyak kos yang jawatan kuasa anda selalu kena keluar untuk upah pereka grafik dari luar? Bagi kebanyakan masjid dan NGO yang memang bergantung pada dana sumbangan awam, isu bajet ni memang cabaran hari-hari kan? Tiap kali nak buat program ceramah, kutipan derma atau majlis berbuka puasa, kos iklan je dah makan bajet yang agak besar. Jadi, matlamat kita hari ini adalah untuk selesaikan masalah bajet tu sepenuhnya. Okey, ini pelan tindakan kita hari ini. Pertama, kita tengok apa itu Canva. Kedua, kelebihan untuk masjid dan NGO. Ketiga, inspirasi contoh reka bentuk. Dan keempat, 4 langkah mudah untuk bermula. Bahagian pertama, apa itu Canva? Kita kenali dulu alat yang bakal menyelesaikan masalah rekaan dan kekangan bajet anda ni. Selalunya bila sebut pasal perisian reka bentuk, kita terbayang benda tu leceh dan kena pergi kelas berbulan-bulan. Tapi sebenarnya, anggap je Canva ni macam satu alat lukisan moden. Semua template, reka letak dan kombinasi warna dah siap sedia untuk anda. Kerja anda cuma tinggal tukar gambar dan masukkan ayat anda sendiri. Dan yang paling menarik, anda boleh buat semua ni terus dari telefon pintar, tablet atau komputer pada bila-bila masa. Bahagian kedua, kelebihan untuk masjid dan NGO. Mari kita tengok apa sebenarnya kelebihan praktikal bila anda guna alat ni untuk operasi harian jawatan kuasa anda. Poin paling penting kat sini tentulah impak pada keuangan kan. Anda boleh jimat ratusan ringgit setiap bulan sebab dah tak perlu upah orang luar untuk buat rekaan. Cuba bayangkan, dana yang berharga tu lepas ni kita boleh salurkan terus kepada benda yang lebih memerlukan macam bantuan asnaf, program dakwah atau nak baiki fasiliti masjid. Selain jimat kos, proses ni sebenarnya sangat pantas. Konsep belajar dia sangat senang. Anda cuma perlukan dalam 10 ke 15 minit dia untuk siapkan satu poster kempen yang cantik. Walaupun pantas, hasilnya nampak sangat profesional dan kemas. Ini sangat kritikal tau, sebab rekaan yang cantik akan tingkatkan lagi keyakinan masyarakat terhadap organisasi anda. Tambahan pula, saiznya memang direka khas supaya cantik bila disebarkan melalui kumpulan WhatsApp, Facebook dan Telegram. Bahagian ketiga, inspirasi contoh reka bentuk. Untuk buktikan betapa hebatnya platform ni, jom kita tengok apa yang sebenarnya anda boleh hasilkan walaupun anda tak pernah belajar desain sebelum ni. Lihat contoh kempen sedekah Jumaat dan majlis jamuan Aidilfitri ni. Cantik kan? Susun aturnya sangat bersih, tulisannya terang dan pemilihan grafiknya memang sangat sesuai dengan tema perayaan. Nampak macam hasil kerja profesional bertauliah yang dibayar mahal, tapi hakikatnya kedua-dua poster ni dihasilkan hanya menggunakan template sedia ada sahaja. Cuba perhatikan pula macam mana platform ni susun maklumat yang agak padat. Dalam contoh kempen 100 katil pesakit dan sumbangan subuh Jumaat ni, maklumat penting macam sasaran derma, pelbagai nombor akaun bank seperti Bank Islam Lana HB serta kod QR Duit Now disusun dengan begitu rapi. Tak nampak berserabut langsung. Visual yang kemas macam ni sangat memudahkan urusan orang yang nak menderma. Scan je kod tu, terus boleh menyumbang tanpa sebarang kerumitan. Dan ia bukan terhad untuk skrin handphone je tau. Anda juga boleh hasilkan cetakan fizikal berkualiti tinggi. Tengok standing bunting bersaiz besar ni, sesuai sangat diletakkan kat pintu masuk hospital atau perkarangan surau. Asalkan anda set saiz kanvas yang betul dari awal dalam sistem, kualiti cetakannya pasti tajam dan profesional bila dipamerkan kepada umum. Bahagian keempat, 4 langkah mudah bermula. Memandangkan anda dah nampak potensinya, jom kita pecahkan proses ni kepada 4 langkah mudah supaya anda boleh terus bermula hari ini juga. Prosesnya sangat berstruktur dan tak memeningkan kepala. Pertama, daftar je akaun. Kedua, pilih format yang anda nak macam post Instagram. Ketiga, cari template sedia ada. Dan keempat, tukar gambar dan masukkan maklumat program anda. Ringkas. Lepas anda daftar, yang mana anda boleh guna akaun Google atau Facebook je, ini adalah ruang kerja digital kemas yang anda akan nampak. Kat sinilah anda bermula dengan menekan butang Create a Design. Pilihan paling bijak adalah memilih social media kerana saiz kanvas ni memang sangat sempurna dan jelas untuk dibaca menerusi telefon bimbit. Kemudian, dekat kotak carian tu, cuma typekan kata kunci. Contohnya, type perkataan kursus atau kos. Terus berpuluh-puluh susun atur profesional akan muncul. Anda cuma perlu klik pada rekaan yang anda suka, buang gambar model yang ada dalam template asal tu dan letak gambar penceramah jemputan anda sendiri. Semudah itu.
Untuk pastikan kelancaran kerja anda nanti, ini ada satu tips penting. Mulakan persiapan dari sekarang. Sila kumpulkan semua aset penting ke dalam satu folder khas. Sediakan logo rasmi masjid, kod QR bank yang jelas, gambar-gambar aktiviti yang resolusi tinggi dan butiran akaun bank rasmi. Percayalah, bila semua bahan ni dah sedia ada di hujung jari, kerja menyunting template nanti jadi sepantas kilat je. Jadi, dengan alat percuma dan segala inspirasi yang dah ada depan mata anda ni, reka bentuk hebat apa yang anda akan hasilkan dulu untuk komuniti anda. Cuba bayangkan sejauh mana impak kutipan derma dan kempen organisasi anda boleh melonjak naik secara drastik bila anda dah kuasai benda ni. Kuasa untuk membuat perubahan tu memang dah ada kat tangan anda. Terus mencuba, terus meneroka dan selamat mereka bentuk.